Kan, terkepung sekali. Kan sebab to terkepung kan tadi. Lam pun terkepung sekali. Tak cantik. Baik, kemudian tal mustaqim. Ta bertemu dengan alif lam ta'rif, alif lam qamariyah. Kan, alif lam ta'rif, alif lam qamariyah. Okey. So lam tu dibaca dengan jelas, alirkan sedikit sahaja suara, dan dibaca dengan nipis. Okey. Sebab apa? Sebab lam tu memang nipis, dan elakkan daripada terkesan dengan ketebalan ta tadi. Jangan kita terkesan lam mati ni, sifat lam mati ni dengan ketebalan sod. Ketebalan ta. Ta tebal, lam nipis, maka bezakan betul-betul. Ta, l, tol, tol, tol. Nampak? Kalau kita ikut tebal, dia akan bunyi tol. Siratal, tol. Dia bunyi tebal macam tu. Kan, terkepung sekali. Kan sebab ta terkepung kan tadi. Lam pun terkepung sekali. Tak cantik. Okay. Lam nipis. Tol. Tips dia, kembalikan semula bibir pada tempat asal. Ta, l, tol, tol, l. Begitu. Okay. Tepi hujung lidah ni sentuhlah dekat bahagian gusi atas ni. Tol. Kemudian suara alirkan sedikit. Okay, takkan dengan lencongan tu. Lencongan makhraj dan suara tu ke bahagian tengah. Kan. Dia ke tengah lidah macam tu. Dia akan melencong.